baik. And then kita akan ada bawa tuala ataupun kita bawa comforter. And then kita perempuan mesti akan ada ni. So mereka kena bawa power jack, bawa power everything yang ada kat sini selalunya kita akan bawa, dan kita akan masukkan dalam satu bag yang sangat besar, di mana bag yang kita letak biasanya bersaiz begini, betul? Untuk penumpang. Tapi SAF telah menjimatkan masa kita, yang di mana semua produk ini boleh muat dalam satu bag yang sangat comel, yang mana dalam itu juga kita akan sediakan untuk tip untuk 48 jam. Okey, apa yang ada kat dalam ni untuk bahagian makanan, kita akan letak sekali makanan retot yang mana kita boleh panaskan sahaja dan terus makan. So SAF sangat berguna untuk semua sekali, kalau di kalangan tak kira daripada B40 hinggalah kepada T20. So dekat sini produk ini dah sangat bagus dan dia sangat membantu kepada golongan-golongan yang menghadapi bencana ketika hujan.